Okay, aku nak bagi review aku selepas aku dah guna Huawei FreeBuds 7i ni selama seminggu. Okay, first kali aku nak kata adalah dia adalah sangat selesa. Bila aku pergi berlari, aku pergi workout, aku pergi naik MRT, dia tak jatuh. Aku tak ada rasa macam alamak aku nak jatuh dekat MRT ke apa. Sebab dia bagi sizing earbuds ni. Dia ada large, medium, small dengan extra small. First time aku dengar diorang bagi extra small. Nombor 2 adalah battery life dia. Battery life dia kalau kita guna tanpa casing, dia boleh tahan selama 8 jam. Kalau kita guna dengan casing, dia boleh tahan selama 35 jam. Dan kalau kita hanya charge selama 10 minit, kita dapat 4 jam worth of playback. Okay, call quality dia bagus. Aku dah try dah kat tempat yang bising, which is dekat MRT tu. Aku call orang, aku dapat clear. Dia tak ada lagi ke apa dengan phone aku sebab dia connected through Bluetooth. Dan orang yang call aku tu pun tak ada kata masalah pendengaran ke apa, tak ada masalah voice ke apa. Sound quality dia bila kau guna noise cancellation, dia bagus sebab dia guna ANC 4.0. Dan satu benda aku nak cakap, dia ada unlimited spatial tracking. So dia sangat immersive. Last sekali yang aku rasa senang nak guna, bila kita pakai ni, kita tak perlu guna phone untuk tukar dia punya volume. Kita hanya boleh swipe up, swipe down. So sesuai untuk siapa? Bagi aku ni sesuai untuk urban professionals yang selalu pergi naik MRT, selalu travel. So aku rasa produk ni sesuai untuk target market tu. Korang hanya boleh beli pada 10 November 8 PM, okay, 8 malam. So save video ni dulu and stay tune untuk 10 November dan kita akan launch benda ni.